Selamat pagi, selamat hari Sabtu. BTC hari ini apa dia buat? Apa quote dia bagi? Apa quote dia bagi? Blue color. Mana main tree? Di mana main tree? Di mana tempat yang kau mau cari? Ini dia sudah buat. Dia sudah tendang sini. So, apa mau buat? Filter lah. Macam tu kan. Filter, macam biasa. Kau mau filter. Mana kawasan yang kau perlu cari? Ada beberapa kawasan di sini. Tengoklah Expo, apa Expo buat? Expo di sini ada apa? Ada apa di Expo ni? Kawasan ditembus dia akan naik. Macam tu geng. Di mana lagi ada quote? Banyak quote nih. Expo sini boleh. So, kawasan-kawasan sini jadi apa? Kawasan apa? Macam tu geng. Ini yang tahu saya punya teknik, dia akan tahulah. Macam tu geng, kemana arahnya. Ini jadi kawasan, kau punya kawasan-kawasan lah yang akan kalian akan berlaku. Kod biru H1 pun kod biru 30 kod biru. So, kemana dia akan pergi? Macam tu lagi. Tunggu apa-apa confirmation yang ada. Boleh filter. Kau cari filter. Kau cari filter dulu. Apa dia buat pagi ini? Kau sudah ada kawasan. Lebih dari sini kau beli buy. Lebih lagi dari sini kau beli buy. Ada berapa kawasan di sini. Jadi yang tahu saja akan tahulah. Macam mana saya buat. Apa psikologi yang perlu kau buat untuk harian. Macam tu geng. Apa miau-miau? Ini filter lah. Kau carilah di Emon. Apa yang dia buat? Tengok apa yang dia buat. Ini jadi satu kawasan lah. Kawasan ni kau tunggu dia tembus ke tidak. Tengok ada satu kawasan sini. Kalau dia tembus dia naik. Macam tu geng. Zone kau ada, filter pun sudah. Jadi Assalamualaikum. Sebab pada yang minta kan. Macam mana? Yang ada belajar sikit, dia akan tahu macam mana filter benda ni. So, boleh lagi tengok lagi. Inilah kegunaan dia multi time frame. So dia 15 apa kita tengok di sini ada quote. So benda ni boleh naik sini. Macam tu geng. Kalau ditembus dia akan ke sini.
Ini teknikal dalam analisa. Yang penting kau tahu psikologi. Macam tu, geng. Ini akan terjadi lah. Kalau kita tengok BRN pun di sini 84, di atas ada berapa? 85 kan? Macam tu, geng. Dari mana sudah dia naik? 81 dia sudah naik. 82, 83, 84, 85. Lebih 85 dia akan pergi, akan atas lagi. Macam tu, geng. Itu kombinasi dia dengan ni apa? Dengan BRN. BRN kalau BTC dia lain, dia punya BRN. Dia ikut kepala dia. 8, 9, 7. Sekarang dia dari 7 sudah. 7, 8, 9. Macam tu, geng. Begitu kombinasi dia. Baru kau boleh profit. Macam tu, geng. Jadi saya pun malas sudah banyak bercakap. Saya punya teknik ni pun bukan juga seberapa pun. Jadi selamat berhujung minggu. Ada yang request macam tu kan, dia mau minta apa lagi, macam mana mau mapping. Okey, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tahu sajalah. Yang tahu saja akan tahu. Macam mana saya mapping dah. Ikut dia punya kod. Kod yang saya adalah. Di mana itulah saya boleh, mungkin ada yang tidak percaya lah. Saya boleh ambil di yang kecil M1. Saya boleh ambil juga di bulanan punya. Macam tu, geng. So itulah psikologi dia sebetulnya. Tapi ramai yang persoalkan, so saya pun okey lah. Kenapa saya charge lah apalah? Sebab saya bukan trader yang harian. Saya guna untuk harian, untuk bulanan, untuk tahunan. Semua saya ada cara dia untuk psikologi dia untuk saya mapping. Ini sekarang sudah naik. Lepas dia lebih sini, dia boleh naik lagi. Kalau ada perubahan kod di sini lagi, kedua, dia boleh naik lagi. Itulah kita kena tengok H1. H1 kita kena tengok. Selagi belum ada perubahan kod di sini, selagi itu dia akan naik. Macam tu, geng. Tapi ada masa-masa dia juga sebetulnya. So yang tahu saja akan tahu lah. Yang tahu saja akan tahu. Yang tidak tahu, tidak tahu lah. Simple saja. Ini yang kau kena tunggu. Apa candle open yang akan buat. Macam tu, geng. Selepas candle open ni, kau filter lagi satu candle untuk cari confirmation apa yang akan dia buat. Macam tu. Barulah kau akan dapat dia punya setup. Setup sebenar dia dalam trade. Itulah kenapa orang bising saya mau charge. Sebab saya tahu benda ni psikologi. Kau mau kena tahu, baru kau akan dapat tengok macam mana kau mau tengok trend. Macam tu, geng. Baru kau tahu macam mana kau mau tengok dia punya pergerakan sebetulnya. Kau guna cara saya, apa yang saya pernah buat tu. Guna cara macam tu lah. Filter. Kau boleh terus masuk. Macam tu, geng. Jadi sampai sini je lah. Selamat berhujung minggu.
Bye.